Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairul Ashraf bin Roslan dan nombor metik saya di 2022 110 3310. Dalam video ini saya ingin berkongsi refleksi pengalaman latihan mengajar saya yang berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Saya akan menerangkan situasi yang berlaku semasa pengajaran, apa yang saya telah pelajari dan cadangan penambahbaikan pada masa akan datang. Semasa saya menjalankan PDP bagi subjek kimia tingkatan 4, saya mengajar topik persamaan kimia. Dalam sesi ini, saya memberi penerangan dan latihan kepada murid untuk menyeimbangkan persamaan kimia. Namun, saya mendapati bahawa sebahagian daripada murid hanya menyalin jawapan tanpa benar-benar memahami konsep perseimbangan kimia. Mereka lebih fokus untuk mendapatkan jawapan yang betul berbanding memahami proses pembelajaran tersebut. Selain itu, pelibatan murid juga agak rendah kerana hanya beberapa murid sahaja yang aktif dalam menjawab soalan apabila ditanya. Situasi ini berlaku kerana pendekatan pengajaran saya lebih fokus kepada pencapaian akademik semata-mata, iaitu memastikan murid dapat menjawab soalan dengan betul, tetapi kurang menekankan aspek pembangunan menyeluruh murid seperti yang telah digariskan dalam FPK. Selain itu, saya juga kurang memberi penekanan kepada nilai sikap dan kemahiran berfikir yang merupakan elemen penting dalam FPK dan FPG. Kaedah pengajaran yang lebih berpusatkan guru juga menyebabkan murid kurang terlibat secara aktif dalam PDP suatu pengajaran. Daripada pengalaman ini, saya belajar bahawa falsafah pendidikan kebangsaan FPK menekankan pembangunan insan secara menyeluruh, bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi emosi, rohani dan juga sosial. Ini bermaksud PDP perlu melibatkan lebih daripada sekadar penyampaian ilmu. Falsafah pendidikan guru FPG pula menekankan bahawa guru perlu menjadi pendidik yang berilmu, berakhlak dan juga bertanggungjawab dalam memberikan ilmu serta mampu membimbing murid secara holistik. Saya juga sedar bahawa sebagai guru kita perlulah memastikan murid bukan sahaja faham tentang kandungan pembelajaran tetapi juga dapat berfikir, dapat berkomunikasi dan juga menunjukkan sikap positif semasa pembelajaran. Pengalaman ini juga membuka mata saya bahawa peranan guru ini bukan sekadar mengajar tetapi ia membentuk sasiah dan juga perkembangan murid secara menyeluruh selaras dengan FPK dan FPG. Untuk penambahbaikan pada masa hadapan, saya bercadang untuk menggunakan kaedah pembelajaran berpusatkan murid seperti pembincangan kumpulan dan aktiviti kolaboratif. Ini dapat menggalakkan murid untuk memberi pendapat dan bertanya soalan supaya mereka lebih aktif dalam PDPC. Kita dapat mengintegrasikan nilai murid seperti kerjasama, keyakinan diri dan sikap ingin tahu dalam setiap aktiviti pembelajaran, dan dapat memberi penekanan kepada proses pembelajaran bukan sahaja jawapan akhir tetapi murid benar-benar memahami konsep tersebut. Dengan pendekatan ini, saya dapat melaksanakan PDP dengan PDP yang lebih selaras dengan FPK dan FPG. Kesimpulannya, pengalaman latihan mengajar ini mengajar saya bahawa FPK dan FPG ini merupakan asas penting dalam pendidikan dan guru perlu memastikan pengajaran yang dijalankan dapat membentuk murid secara menyeluruh. Refleksi ini membantu saya sendiri untuk meningkatkan profesionalism sebagai seorang guru pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih.